Haji dan Hajar rasa cukup ke kalau perlindungan itu hanya meliputi kepada khairat kematian sahaja? Sebab mak saya masuk ICU selama 10 hari. Saya tiba-tiba tersungkur. Kos bawa balik jenazah lah, iaitu RM10,000 juga. Mata saya terhempak ke atas jalan dan cermin mata pecah, dahi saya telah berdarah. Bila pergi ke hospital Arab tidak dilayan dengan begitu baik, dengan visa pelancong. Yang ni langsung tidak ada kabar daripada kerajaan Saudi. Berlaku suatu kejutan berkenaan dengan kesihatan daripada kita. Umur saya sudah 70 lebih. Kemungkinan kesihatan bila-bila berlaku di Mekah. Kita pergi luar negara, tak ada keluarga dekat sana, tak kenal orang siapa-siapa. Jangan campak diri anda ke lembah kebinasaan. Jom kita tengok kepada slide seterusnya. Di sini Haji dan Hajar boleh nampak dengan jelas di bawah takaf kelompok hanya melindungi 4 perkara sahaja, manakala Haji dan Hajar perlu mengambil takaful tambahan untuk perlindungan yang lebih menyeluruh. Nota penting, Haji dan Hajar perlu ingat, perlindungan perjalanan ini tidak melindungi penyakit sedia ada bagi takaful tambahan. Ramai jemaah telah lalui perkara-perkara ini. Pertama, tiba-tiba sakit, terpaksa bayar ribu-ribu sendiri, trip umrah terpaksa dibatalkan dan kerugian besar, kelewatan penerbangan dan duit hangus, tiada pampasan yang dapat diberikan. Jadi apa solusinya? Haji dan Hajar jangan biar perkara ini berlaku pada Haji dan Hajar. Lindungi ibadah umrah Haji dan Hajar sekarang hanya serendah RM16 sahaja sehari. Ini adalah salah satu testimoni yang kami telah bantu jemaah. Insurans perjalanan ni sangat membantu. Mak saya meninggal dekat India, dekat luar negara ni pun Alhamdulillah semua berjalan lancar lah. Semua dari segi medical expense dapat claim. Dari segi trip ke temen pun dapat certain amount lah. Alhamdulillah sangat kita ambil insurans tambahan tu. So dari segi perubatan, ubatan, rawatan, semua tu lah dia cover, termasuk kos bawa balik jenazah lah. RM10,000 juga tak silap saya. And untuk cik ke teman pula dapat certain amount lah, iaitu perbelanjaan yang dekat India dan beberapa amount umrah package juga. Saya ke hospital swasta dan di situ saya menerima rawatan yang baik lah. Nasib baik lah. Saya dulu sebelum berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umrah, saya telah membeli insurans tambahan dengan TJRK. Jumlah yang ditanggungi oleh saya mendapat rawatan tersebut dan boleh dilindungi oleh insurans yang saya beli tersebut. Jom kita dengarkan pula pesanan khas daripada Datuk Daud sendiri untuk Haji dan Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Haji Mak Daud bin Cengah, pengurusi eksekutif Andalusia Travel and Tours Berhad, ingin memberi makluman kepada jemaah umrah sebagai duyufur rahman tetamu Allah untuk menyediakan beberapa persediaan bagi kekuatan kita untuk menunaikan ibadat umrah. Kerana syarat pergi umrah itu satu daripadanya ialah sihat tubuh badan, iaitu kekuatan. Apabila kita pergi menunaikan umrah dengan menggunakan visa umrah, maka dalam visa umrah ni dia ada jaminan insurans apabila berlaku apa-apa ketika berada di Mekah. Kalau kita jatuh sakit, pihak pegawai Andalusia di Mekah membawa kita pergi ke hospital Arab Saudi. Jika kita dikenakan tuntutan bayaran, maka melalui visa umrah ini kerajaan Saudi telah meletakkan insurans melebihi RM100,000. Tapi untuk maklumat, hospital Arab Saudi ini saya nak cerita tu terang, tabiat mereka adalah melambat-lambatkan. Kadang-kadang nak register saja ambil masa sampai sejam setengah. Jadi itu berlaku. Tapi bila pergi ke hospital Arab tidak dilayan dengan begitu baik. Jadi apa yang saya suka menyarankan di sini, lagi khusus kepada mereka yang pergi dengan visa pelancong, yang ni langsung tidak ada kabar daripada kerajaan Saudi, maka untuk kemudahan kita menggalakkan mereka mengambil insurans tambahan, insurans berasingan. Insurans berasingan ini bukan mahal, tapi kabarnya hingga sampai RM500,000. Kerana jika berlaku kesakitan ataupun berlaku suatu kejutan berkenaan dengan kesihatan daripada kita, maka pegawai-pegawai petugas sana dia tengok kita mengambil insurans ini dan mereka cepat-cepat menghantar kita ke hospital swasta. Mana-mana dunia ini, jika hospital swasta mereka cepat memberi treatment atau memberi rawatan. Jangan sayang duit.
Saya sendiri pun, umur saya sudah 70 lebih. Kemungkinan kesihatan bila-bila berlaku di Mekah. Jangan campak diri anda ke lembah kebinasaan. Kalau boleh alih-alihlah. Bolehlah para jemaah umrah bersedialah dengan membeli insurans tambahan yang memberi jaminan penjagaan, pengawalan kesihatan kepada kita dengan begitu baik dan segera. Dari segi Tijrah Care ni, apa keistimewaannya? Tijrah Care ni dalam detik-detik kecemasan tu, macam saya cakap kan, bayangkan kita pergi luar negara, tak ada keluarga dekat sana, tak kenal orang siapa-siapa kan. Dekat negara India pula tu kan. Memang tak tahu, kita tak tahu undang-undang sana kan. Jadi dalam situasi macam tu, bila sebaik saja klien kita, biasa kita bagi jemaah lah, sebab ramai pada jemaah kita dia jemaah umrah kan, dia akan telefon hubungi kami dan kami terus akan bantu pastikan dekat luar negara tu mereka selamat dan kita bertanggungjawab selesaikan masalah mereka sampai selesai lah. Tanpa ada keluarkan duit lah. Betul, Itu yang satu paling pasti. sen pun tak keluar. Macam mana untuk, mungkin tadi ada berminat untuk berdaftar dengan Tijrah Care, macam mana mereka boleh berdaftar dan mungkin apa nasihat anda untuk mereka bersiap ke luar negara nanti? Okey, so selain bila kita pergi luar negara ni, selain pasport, saya rasa insurans perlindungan ni adalah dokumen kedua lah yang anda perlu tekankan. Dan kalau kepada yang nak mendaftar, boleh pergi ke www.perlindunganumrah.com. Tahu dia bukan pasal perlindungan kesihatan saja, flight delay. Beg rosak, duit hilang, banyak lagi sebenarnya manfaat yang kita boleh kongsikan. Betul-betul menjaga ketenangan minda kita semua bila kita berjalan ataupun kita travel ke luar Barulah negara. kita fokus nak pergi umrah tu. Betul. Kan, tak Fokus risau. untuk orang kata menjalankan apa yang patut. Betul. Ni tak tidak boleh. risau pasal beg lah. Risau tertinggal lah balik kampung nanti siapa nak ambil lah kan. Okey, jadi dengan itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Nadia. Hai, Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahsan bin Ishaq. Saya Nur Syakira binti Ruzlan. Nama saya Ayuni. Nama saya Muhammad Sifat Ashraf Abdullah. Nama saya Azlinda. Saya daripada Cawangan Andalusia Seberang Jaya. Daripada Cawangan Baling. Daripada Andalusia Cawangan Yan. Saya daripada Cawangan Bayan Lepas. Staf Cawangan Andalusia Taiping. Daripada Andalusia Cawangan Teluk Intan. Saya sebelum ni ada terima satu mesej lah daripada jemaah. Dia kata, Ustaz, saya nak tunaikan umrah, tapi saya tersilap dia ambil satu insurans yang konvensional. Bila dia cakap macam tu, maka dia kata saya dah fully semuanya untuk umrah, maksudnya memang kita kata Islami lah kan. Tapi masalah dia tak ada yang takaful. Sebab ada jemaah hari tu datang kursus elok, gelak-gelak semua kat sini. Tiba-tiba kat sana ICU, pembuluh darah apa benda, sakit lagi tu. Itulah masa kejadian saya pergi dan balik tu memang ada flight delay lah. Dan jemaah tak tahu, dia kata ada insurans dah cover. Ada? Okey, dia macam tu je. Maksud dia kata asalkan ada cover. Tapi dia tak tahu yang cover kelompok tu cuma basic je lah. Kadang nak pergi umrah, tiba-tiba berlaku kecederaan ke. Kadang contoh jemaah di sini mungkin okey. Pergi sana tiba-tiba dapat penyakit yang tak sangka-sangka. Saranan saya Jadi saranan saya menasihatkan Untuk ambil takaful tambahan bersama dengan Tijrah Care. Sebab apa? Memudahkan apa-apa berlaku nanti. kalau macam insurans perjalanan dia cover lebih lagi, macam kalau jemaah risau flight delay ke ataupun bagasi lewat ke. Sangat-sangat membantu kita lah. Sebab kita daripada perjalanan untuk pergi umrah memang melibatkan banyak risiko lah. Benda ni takut sebab apa tau. Memanglah diorang sihat waktu-waktu sekarang ni. Kita tak tahu yang dalam masa 12 hari ke 13 hari tu, 13 hari ke atau 22 hari ke, macam-macam boleh jadi. ada insurans yang tambahan sebagai antibody kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah.